Waktu yang kedua yang mustajab berdoa kepada Allah adalah ketika mana dekat dengan waktu berbuka. Kalaulah waktu berbuka 7.30, 7:29 lagi berkat, lagi mustajab. Kenapa waktu tu mustajab berdoa kepada Allah? Kerana waktu tu ghalibnya, kebiasaannya manusia sedang buat apa? Kalau berbuka di kedai makan, sibuk nak pilih menu makanan, sibuk nak pilih meja. Kalau berbuka di rumah, sibuk nak hidang makanan. Itu belum cerita lagi ibu yang sedang memasak. So macam mana nak berdoa, Ustaz? Tidak perlu angkat tangan, melalui hati mintalah apa yang kita nak minta kepada Allah. Kerana saya tahu dalam kalangan kita ada ibu yang sedang duduk di rumah, yang sedang memasak kepada anak-anaknya, kepada suaminya untuk berbuka.